Berapa ramai daripada korang yang masih lagi menggunakan penyapu? Zaman sekarang orang dah pakai vacuum dah guys. Korang tengok, vacuum daripada Cardonio ni antara vacuum yang famous. Dan disebabkan tu, aku pun ada satu. Okay, so jom kita unboxing vacuum ni. Alright, so bahagian atas sekali ada dia punya batang pipe. Uish, ada filter guys. Ada dua filter. Okay, ini aku tak tahu apa dia. Okay, ini batang dia juga yang lembut punya. Ini ada untuk vacuum yang lepel punya tu. Adakah ini bag habuk? Tak apa, kita tengok dulu. Tempat sangkut dia pun ada guys. Tempat sangkut vacuum ni. Dan last sekali kita ada vacuum. Uish, korang tengok memang menarik vacuum dia. Dan dia juga ada user manual dan juga surat warranty. Okay, so jom kita buka satu persatu. Okay guys, kat dalam ni memang dah ada filter. Jadi dia bagi sekali dengan dua filter. Jadi kita total ada 3 filter. So kita dah tak perlu risau tentang filter. Jom kita try on. Kuat babe dia punya angin. Serius lah. Pernah dengar tak? Kuat kot dia punya angin. Dekat dalam ni aku jumpa charger dia. Charger dia menggunakan USB je guys. Itu dia, korang tengok tu. Panjang dia memang ngam-ngam dengan badan kita lah. So senang kita nak vacuum dia dekat bahagian tempat-tempat yang susah nak masuk. Nak vacuum tempat sempit, kepala ni pun ada. Nak vacuum kat tempat yang habuk susah keluar, boleh dapatkan brush macam ni. Malam semalam penuh dengan curl katu. So jom kita buang sayap curl katu. Korang tengoklah guys, habuk-habuk dekat dalam ni memang berkesan sangat untuk gantikan kita punya penyapu dekat rumah. Habuk-habuk pun dah tak lari daripada sapuan kita dan confirm masuk dan melekat kat dalam ni. Alright guys, check out dekat beg kuning di bawah. Berbaloi beli untuk gantikan penyapu kita.